Ini kisah menarik daripada salah seorang penyimpan emas, Puan Mazlina Wati, yang menjual emas 5 gram untuk bayar yuran pendaftaran universiti anaknya. Kata beliau, emas tersebut telah di-withdraw daripada akaun CAF yang dah dikumpul sejak tahun 2020 lagi. Waktu itu, harga emas hanyalah sekitar RM260 per gram. Ketika beliau nak jual, harga telah mencecah RM538 per gram. Tapi yang lebih menggembirakan beliau bukanlah tentang berapa dan kadar keuntungan yang beliau dapat, tetapi kegunaannya pada waktu yang betul. Antara target simpanan emas beliau adalah untuk dana pendidikan anak-anak. Sejak tahu tentang kelebihan simpan emas, Puan Mazlina Wati alihkan simpanan anak-anak di tabung haji kepada emas. Alhamdulillah, dengan simpanan emas tersebut, beliau dapat gunakan untuk biayai yuran anak nombor 2 sambung ijazah di IPTA. Sebenarnya, ibu bapa boleh daftarkan akaun emas untuk anak-anak tanpa charge. Boleh menabung emas serendah RM50 secara auto debit gap. Setiap tabungan direkodkan dalam bentuk gram emas. Bila dah cukup gram, anda boleh keluarkan dalam bentuk 5 gram gold bar, 1 dinar, 100 gram terpulang kepada anda. Dan apabila tiba masa untuk anak anda masuk universiti, anda boleh jual emas sikit-sikit mengikut keperluan. Ibu ayah, menabunglah untuk anak-anak walaupun kita tak nampak lagi hasilnya sekarang. Dengan cara ini, masa depan anak-anak lebih terjamin kerana mereka tidak perlu tanggung beban hutang PTPTN selesai tamat belajar nanti. Sekiranya ibu bapa berminat untuk daftarkan akaun emas Gap Junior anak-anak, boleh isi form sign up di bawah ini. Saya akan bantu anda sebaiknya.